herannya tu, tak tahu mana datang kekuatan tu, boleh pikul 2 orang sekali bawa turun. Allah. 2 orang bawa turun tu. Saya tak tahu lah mana datang. Waktu tu Datuk cuma fikir nak selamatkan dia orang nak saja. selamatkan orang, bawa keluar. Dan 2 orang memang cedera parah lah. Cabut. Wah. Tercabut. Angkat orang, kena bawa kaki sekali ni. Ni tercabut ni. Memang mengerikan lah. Darah tu saya cakap lagi lah. Saya tergerak nak jarakkan dia. Instead of rapatkan dia, kita jarak 30 dalam 30 ke 50 meter lah pada dia. Okay. Tiba-tiba saya dengar tembakan tum tau. So lori tu pun terus menyasar pergi ke tepi, ke jatuh ke tu. Saya syak memang dia orang sana kalau sniper dia akan tembak kepala pemandu. Memang satu kali. Memang saya dah syak memang kena dah. Pemandu dia dah kena dah. So aku pun mungkin sasaran dia juga. Polis membunuh orang, merampas ransack orang, okey. Kenapa? Kerana mereka tak bergaji dah 3 bulan. So dia orang nak makan apa? So dia orang pun terpaksa menganas. Tapi kadang-kala mereka ni menyamar. Dia daripada pemberontak tapi dia curi baju polis dia pakai. So kawasan perang, anything can happen. So kau pun tak boleh take tempoh dan nampak waktu pakai loreng kau tu kata dia tak ada. Itu untuk mengaburi pihak lawan. Itu dia panggil deception dalam penyamaran dan sebagainya lah. Penyamaran.